Guys, pada video kali ini saya nak tunjukkan cara pertama kali kita login apps XOX ya. First kita kena find dulu, install dulu apps XOX tu. So sekarang apps XOX ni nama dia XOX 5G, bukan lagi XOX Black ya. Cari dekat Play Store ataupun dekat App Store, install lah dekat sini ya. Ini apps dia. Kalau anda berdaftar dengan saya, anda akan dapat nota lengkap seperti ini. Siap ada link sudah, tinggal tekan saja. Android dan juga iOS ya. Contoh dekat sini saya klik untuk Android ni. Dia akan pergi terus ke Play Store dan terus saja install ya. Sesudah kita install, kita tekan masuk dalam ya, buka apps tersebut. Okay, dekat sini kita close saja notifikasi ni. Okay, dekat sini, pergi dekat sini terus ya. Yang lain ni jangan usik ya, ia tak relevan. Ataupun get started ni pun boleh juga ya. So, saya tekan get started tu. Okay, dia akan pergi kat sini. Kalau pergi dekat XOX Mobile tu, dia akan pergi tempat yang sama ya. Okay, scroll ke atas sikit. Dekat sini, kalau pertama kali, kita kena klik sign up ni ya. Kalau user existing, boleh masuk terus. Letakkan alamat email ataupun nombor phone yang berdaftar tu, terus saja boleh login ya. Ini bila kalau dah buat account tersebut. Kalau first time, kena klik sign up ni dulu. Bila keluar paparan ni, masukkan nombor phone yang baru kita daftarkan, tekan sign up. Apabila kita tekan sign up ni, akan dapat nombor OTP di dalam SMS 6 digit ya. Masukkan nombor OTP tersebut. Untuk pencerahan yang lebih detail, anda boleh rujuk video saya yang seterusnya. Video lama tapi konsepnya masih sama. Kita akan dapat nombor OTP ya. Nombor OTP ni di dalam SMS dan masukkan dalam ruangan ini ya. Dan tekan next. Ini contoh yang mana nombor TAC masuk dalam SMS kita ya. Kemudian masukkan dekat sini ruangan dia ya. Selanjutnya selepas itu kita akan dapat form yang macam ni. Kita kena isikan alamat email. Letakkan password 2 kali ya. Dan password tu dia punya syarat macam ni ya. Minimal 8 aksara. Kena ada huruf besar, ada huruf kecil, ada nombor dan ada special character ya. Macam ni ke atau macam ni ke. Jadi dia kena ada 4 perkara. Huruf besar, huruf kecil, nombor dan simbol ya. Kalau semua dah okey, tekan saja next. Dan dia akan promptkan something like this lah. Dia kata register tu sukses. Tekan saja continue. And then, suatu kita tekan continue tu, mungkin akan ambil masa 3 hingga 10 saat untuk benda ni keluar ya. Dia mungkin dalam proses ya. Dan dalam masa yang sama, kalau ada mesej yang macam ni yang mengatakan sama ada kita nak save password kita tu atau tidak, terpulang pada anda. Biasa saya tekan save ni saja untuk memudahkan kerja ya. Boleh skip terus saja dekat sini ataupun kalau rajin, boleh go through intro dan seterusnya beberapa paparan lain yang mengajar kita berkenaan dengan apps XOX Black ini ya. Okay, and then, sistem akan meminta kita untuk set upkan Black apps pin ya. Disebabkan apps ni adalah juga merupakan marketplace ya. Yang mana kita boleh buat pembayaran nanti. Dan dalam masa yang sama kita ada e-wallet. Maka kita kena ada security ni lah. Kita kena ada pin nombor ya. Letakkan 2 kali dekat situ. Nombor sahaja macam nombor ATM ya. Letakkan yang pertama. Dan ini yang kedua ya. Letak 2 kali. Tekan submit kat bawah ni. Dan sistem akan mengatakan sukses untuk set up pin tersebut. Tekan OK sahaja. Maka selesailah pendaftaran tersebut. Tunggu saja sistem membawa kita kepada main page untuk kawalan SIM card kita ini ya. Okey, sekarang setelah kita berjaya login, saya akan tunjukkan overall berkenaan dengan apps XOX ni. First kita tutup dulu notifikasi ni ya. Ni notifikasi promosi plan ataupun apa-apa promosi yang lain ya. Boleh selak kalau mau. Kalau tidak kita close saja. Okey, dekat sini adalah paparan utama berdasarkan nombor mainline yang kita masuk. Sebab kita boleh register banyak nombor. Tapi dekat sini adalah nombor utama yang kita berdaftar untuk apps XOX 5G ni. Untuk melihat keseluruhan nombor phone, kalau kita ada lebih daripada 1 phone, kita kena masuk kat dalam ni ya. Yang lain ni tidak relevan, tak perlu usik ya. Okay, klik dekat situ, XOX Mobile. And then dekat sini, kita boleh tukar nombor. Kita klik kat sini untuk switch line ya. Dalam kes saya ada beberapa nombor. Bila saya klik kat sini, boleh nampak prepaid dengan postpaid semua ada dekat sini ya. Katakanlah kita pilih satu. Contoh saya ambil plan yang 1000 GB yang ini. Jadi dekat sini kita boleh lihat paparan berkenaan dengan 1000 GB tu lah. Ini nama plan dia, bil dia berapa, renewal date dia bila, paparan berkenaan dengan kuota, tertera dekat sini unlimited ya. Tetapi maksimal dia 1000 GB lah high speed. Kalau kita nak bayar bil untuk plan black ni, kita klik dekat sini. Klik dekat situ. And then kita masukkan jumlah dia, tapi pastikan nombor phone tu betul ya. Boleh select kiri kanan, ada button ni kan. Pastikan nombor phone yang betul, masukkan jumlah amount dia dan pilih bentuk payment ya. Katakan contoh saya buat payment dekat sini 50. And then select payment, saya pilih online banking. Proceed, tekan pay bill dekat bawah tu. And then dekat sini kita akan pilih bank. And then tekan proceed. Jadi proses pembayaran ni sama jugalah macam kita beli barangan kat Shopee atau Lazada. So dekat sini saya cancel, saya go back. Saya tekan done kat bawah tu sebab ini kita cancel, jadi kita tak jadi nak buat kita buat separuh jalan saja. Lepas tu kita cuba cari plan prepaid pula. Kena klik sini balik. Cari plan prepaid.
Okey, untuk plan prepaid ni, dekat atas ni tertera kredit kita. Tempoh sah SIM card tu sampai bila? Dalam kes saya ni, saya dah tak top up ya, sebab SIM card ni saya buat testing saja. Ianya akan terminate pada 18 November ya. Bukan lagi tiada tempoh sah SIM card. Yang ini bakal terminate pada 18 November ya. Dan ini plan dia. Plan yang terbaru sejak 2025. Semua yang daftar 2025, nama dia plan dia One-X ya. Okey. Kalau kita nak top up, kita top up di sini. Cara top up ni sama juga dengan cara kita bayar bil tadi ya. Jadi pilih dulu nombor phone yang betul. Okey, kita kena swipe kiri atau kanan. Okey, boleh nampak memang mengejutkan juga. Ini One-X ya. One-X tanpa dash. Yang ini One-X. Nah, yang ini yang baru ya. Yang ada dash ni adalah yang baru. Jadi pastikan nombor phone yang betul. Dan after that kita top up kan, masukkan amount di sini. Cara nak top up ni sama saja seperti mana kalau kita nak buat bayaran bil ya. Exactly sama. So kita go back. Pergi dekat dashboard depan. Okey, dekat depan ni saya continue pula. Untuk langganan plan kita kena tekan dekat sini, subscribe now. Dan dekat atas ni kita ada beberapa tab. Ini all. Boleh tekan, dia akan keluar semua termasuk harian, bulanan, mingguan semua ada. Kalau kita nak bulanan saja, klik yang ini, monthly. Kalau nak weekly, klik yang ini. Kalau nak daily, klik yang ini ya. Cuba saya tengok klik daily. Okay, daily dia RM5 sehari, 10 GB ya. Weekly, RM10, 25 GB ya. Monthly. Jadi kita fokus dekat sini. Sebab plan, bagi saya plan ni saja yang paling padu. Senang nak pakai, murah, RM22, 100 GB, high speed, boleh hotspot semua ya. Data laju, boleh melebihi 1000 Mbps ya. Sebab data ni adalah 5G. Boleh langgan di sini. Klik dan langgan ya. Klik, kita pilih macam tu, confirmkan langganan. Dalam kes saya, memang tak boleh lah sebab memang tak ada kredit ya. Go back. Kalau kita sudah melanggan, paparan dekat sini akan tertera manage ya. Dia jadi macam ni. Dia akan tertera macam ni, manage. Dekat sini dia akan tunjuk 100 GB dan dia tulis ni One-X 22 ya. Kalau kita tekan manage ni, kita akan nampak lah data tu end bila, lepas tu berapa baki, dan dekat sini ada dua option. Stop recurring dan end data. Stop recurring ni adalah untuk kita stop renewal bulan depan ya. Jadi sini stop renewal. Yang ni pula kita nak cancel terus langganan ni. Contohlah data kita dah tinggal kurang daripada 1 GB. Kita nak melanggan baru. Kita nak melanggan baru tak boleh nak langgan terus. Kita kena endkan data ni. Jadi kena tekan end ni. Confirmkan. Lepas tu bila dah confirm, dekat depan ni dia akan tertera subscribe now. Yang macam ni. Dia akan tertera subscribe now. Barulah kita boleh melanggan plan One-X 22 100 GB tu. Tapi pastikan kita ada kredit lah untuk kita melanggan. Okey guys, itu saja. Kalau masih ada pertanyaan, lodge dengan dealer Team Titan 1 Malaysia untuk mendapatkan info lanjut. Sekian, terima kasih.